Alright, so hari ni apa yang kita buat? Saya hire satu budak kecil dengan satu talent perempuan yang berumur ala-ala macam makcik untuk pergi ke semua kedai mahal yang ada kat Malaysia. Tak adalah semua, beberapa kedai mahal yang ada kat Malaysia. Dan saya bagi diorang satu watak. Akak akan jadi watak nenek bawa cucu untuk makan kat kedai. Tapi bila nak makan, akak ni tak ada duit. Jadi dia akan bawa nasi kosong dengan garam. Lepas tu letak garam, dia suapkan untuk adik kecil ni. So itu adalah konsep dia. Dan apa reason saya buat projek ni adalah untuk melihat keprihatinan masyarakat ataupun sorry saya tak boleh nak bercakap sangat. Dia cocok oksigen, saya baru habis operate. Okay. So kita nak tengok reaction orang awam bila tengok satu situasi macam ni. And saya tak boleh nak cerita semua benda kat sini. Siapa nak tengok, kau boleh pergi kat aplikasi Merah. Sebab memang best gila. Sebab saya yang tengok daripada kereta pun, saya dah habis shoot dah yang ni. Saya dah habis shoot dah projek ni. Sebab gila saya tengok reaction tu. Akak tadi memang sebab ini. Okay. Standby tisu lah. So insyaAllah jumpa korang kat aplikasi Merah esok. Bye.